Okey, jom kita tengok ikan bersaiz agak besar agak. Ni guys. Ikan apa ni? Assalamualaikum. Hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, dalam episod Jom Saut Ikan kali ni, saya berada di sekitar sungai dekat-dekat dengan Wang Tepus. Dan saya ingat saya nak saut-saut sikit lah untuk episod kita pada kali ni. Jom kita tengoklah ikan apa yang saya dapat pada hari ni. Okey guys, let's go. Okey, hari ni kalau korang tengok dekat area Bukit Wang ni, pengunjung agak ramai memandangkan cuti awal Muharram. Jadi saya akan pergi ke sini lah. Nak turun dia agak mencabar juga guys. Jadi saya turun seorang lah. Saya tak bawa mocha dengan wife lah. Okey, kita akan turun ikut sini, dan turun bawah, dan kita akan saut di sekitar-sekitar ni je. Okey guys, jom kita turun. Okey, kita dah sampai ke bawah. Sini ada tali, tapi tu tali yang saya rasa tali saluran elektrik jadi saya tak sentuh lah. Okey, kita kat situ tadi, dan kita turun ke sini lah. Okey, kita dah sampai kat bawah, dan kita boleh mulakan aktiviti menyaut ikan. Saya nak try dekat area situ dulu, and then sana pula. Okay guys. Okay, macam biasa saya akan gunakan senjata kegemaran saya. Okay, kita sok dulu tepi-tepi daun kering ni dulu. Okay, jom kita tengok mana lagi tempat yang kita boleh mulakan saut kita lah. Kadang kau tengok kenapa saya main sapu je dekat arus ni, sebab dia memang ada, kadang-kadang kita boleh dapat ikan lah. Macam kau tengok kat sini, kadang-kadang dia akan ada ikan lah. Dia berbelit kawasan ni. Jadi kita akan try saut je. Okey, kita dapat ikan seluang besar dan juga ikan tilan. So, kita dapat ikan tilan. Okey guys, sekejap. Itu dia. Ini pembuka kita pada hari ni. Kita dapat ikan tilan dan juga ikan seluang. Seluang yang saiz agak babun. Okey, ini dia. Ini ikan tilan. Okay, dan juga seluang, seluang besar. Ini saya tunjuk korang. Okey, ni dia ikan seluang, dan juga ikan tilan. Ini guys. Kita akan try saut dekat tepi-tepi ni. Mungkin kita boleh dapat macam udang ke apa. Yang saya dapat labah-labah. Kita sapu je, dan kita tengok lah. Di balik-balik batu ni kadang-kadang ada je ikan guys. Kakak ni biasanya bawah-bawah ni akan ada ikan lah, biasanya lah. Tapi dia tak bermakna ada lah, cuma kebiasaannya. Okey, tak ada. Jom kita try ke sana sikit. Kita tengok apa yang mungkin ada.
Okay, setakat ni belum ada apa-apa hasil lagi, tapi tak apa. Kita sauk je slow-slow, relax-relax, santai-santai. Okay, dekat sini kawasan-kawasan cetek ni banyak anak-anak ikan lah. Tu ikan beta dan juga anak-anak ikan tebas sisik. Yang saya percaya anak-anak ikan tebas sisik lah. Okay, jom kita tengok belah sana pula apa yang mungkin ada. Jom kita jalan ke sana. Dia kalau kita sok ikan ni, dia bukannya orang kata confirm kita datang kita boleh dapat. Memang kita tak expect lah ikan apa yang mungkin kita dapat. Kadang kita datang tempat macam ni pun seekor pun tak dapat. Agak tercemar guys, dengan sampah-sampah macam ni dan juga minyak. Sebab pengunjung agak ramai hari ni, jadi yalah, itulah benda yang kita tak berapa nak suka tu. Bila ramai orang, pencemaran pun banyak. Kita kena ada kesedaran sikit lah guys. Jagalah alam sekitar kita ni. Kadang saya akan sapu je dekat kawasan-kawasan air mengalir ni. Biasanya di kawasan-kawasan air mengalir ni kita boleh dapat ikan seluang. Nampak? Ok, jom kita try kat sini. Nampak banyak ikan berenang. Dekat ni masih lagi ikan seluang tadi. Dan juga seekor ketam. Tak apa, kita lepaskan semula. Okey. Dekat tempat yang saya cakap tadi seperti kebiasaan lah. Tu. Kita dapat encik crab dan juga ikan seluar ni. Ni encik crab. Okey, lepaskan semula. Kita try sauk dekat kawasan-kawasan ni. Agak susah sebab banyak ranting kayu. So kita bawa batu. Tak apa. Tak ada apa lagi Okay guys. Okay, saya try sauk dekat kawasan ni, tengok Oh, seluang saiz babun lagi Ada seluang saiz babun lagi. Okay guys, saya nak berjalan balik ke aquarium saya sebab saya dah jauh meninggalkan kawasan saya turun tadi. Jadi saya berpatah balik. Dan saya percaya saya dapat spesies udang yang jarang saya dapat lah. Bukannya udang turai kat sini, tapi saya je yang jarang dapat, iaitu udang apa yang warna coklat tu, tapi saiz dia kecil je lah. Dia macam cardinal shrimp semua tu lebih kurang. Udang Melaya ke apa orang kata. Ada tapi agak kecil. Nanti saya akan tunjukkan pada korang kemudian. Ok, aquarium saya ada di sana. Jom kita ke standard semula. Itulah, kadang kita kusyuk sauk, kita tak sedar kita dah berjalan jauh dah. Dah 100 meter 200 meter daripada kita punya tempat kita turun tadi lah. Ok, kalau korang tengok kat dalam ni banyak ikan berlari. Saya percaya spesies seluang lah, sebab dia berwarna kelabu-kelabunya tu.
ikan seluang. Okey, tak apa, jom kita balik ke kawasan kita tadi. Let's go. Inilah udang yang saya maksudkan tadi tu. Kecil je ni. Kita panggil dia apa? Bamboo shrimp dia warna coklat, dia ada line coklat kat atas tu, nampak? Kalau korang boleh nampak lah. Yang ni lah. Bukan spesies tempatan kalau tak silap saya. Malayan bamboo shrimp Seronok saya tengok banyak ikan-ikan besar berenang-renang Menandakan kawasan ni masih lagi terjaga lah. Walaupun ada sedikit pencemaran, tapi still lagi orang kata masih lagi terkawal lah. Nampak tu, banyak tu. Kalau korang boleh nampak lah, boleh lari dia. Okay guys, kita tengok sikit lagi. Kat sini pun possible boleh dapat cana limbata tu tinggi guys. Tapi kalau dapat pun saya mungkin akan lepaskan semula, sebab saya dah ada 2 ekor cana limbata dekat rumah. Jadi saya rasa cukup lah tu. Tak ada apa, saya rasa cukup lah tu. Saya tak perlukan lagi ikan cana limbata. 2 ekor bagi saya dah memadai. Sebab nak jaga dia, high maintenance juga. Nak kena bagi makan. Dia bukan makan pellet guys, dia makan ikan hidup ataupun cacing beku. Nak beli tu pun dekat sini dah RM4.5 satu papan. Dia kedai RM5. Saya beli sebungkus cacing hidup pun dalam RM2.5 harga dia. Itulah makanan yang saya berikan kepada ikan cana saya lah, yang biasa saya beri. Kalau tangkap ikan hidup ni, orang kata save lah sikit. Save sikit lah duit kalau kita bagi dia ikan hidup. Tapi kita bukan selalu kita turun ke sungai untuk cari ikan hidup. Ada time ni kita tak larat agak nak turun-turun ni. So kita kena beli jugalah backup guys Okay, kita buat macam ni. Kalau nak dapat ikan seluang, biasa saya buat macam ni lah. Kalau kena lah, tak kena tu tak ada rezeki lah. Macam pasal macam ni, try je. Okay, tak ada. Nampak tu, mesti kita dapatnya. Satu lagi ikan seluang saiz gorgon kita sauk lawan arus iaitu teknik sauk lah. Kalau dekat sungai macam ni, kita sauk lawan arus, insyaAllah kita akan dapat lah ikan. Sebab ikan tu dia akan berlari lah, nak sembunyi kat celah batu tu. So biasa kita akan dapat lah. Okay guys, itu antara tips lah macam mana kita nak sauk ikan di sungai guys. Saya akan cuba sauk bawah-bawah ni untuk saya cari sesuatu lah. Itu dia guys, ikan saya tak pasti ikan apa. Macam spesies tebas sisik juga, tapi bersaiz agak besar ikan tebas sisik apa ni guys? Kalau korang tahu, boleh komen dekat bawah Okay, jom kita tengok ikan bersaiz agak besar agak. Ni guys, ikan apa ni? Tebas sisik ke? Besar guys agak besar berwarna kuning keemas-emasan. Okay, nanti kita akan pamerkan pada akhir video nanti. 2 hours later. Okay korang, saya pun dah penat dan kaki saya pun dah sakit sebab slipper yang saya pakai ni silap beli lah, tak selesa lah. Dia melecet dekat tepi kaki ni, so kaki saya pun dah pedih. So saya rasa itulah kot sesi sauk ikan kita. Jom kita tengok apa ikan kita dapat. Okay geng, jom kita tengok hasil kita Okay, saya letak ekor saya di sini. Okay,
Seperti yang korang nampak, okay, inilah hasil kita. Kita dapat ikan tebal sisik. Saya rasa ikan tebal sisik yang saiz agak besar tu, yang ni. Dan juga 2 ekor seluang yang bersaiz gajah, seluang sungai lah. Dan juga kita dapat ini ikan tilan kita, beberapa spesies udang seperti udang buluh dan juga standard udang sungai, dan juga anak ketam tu anak ketam dia menyorok kat tepi tu. Tak kau nampak tu kat situ. Tu dia kecil saja saya ambil sebab ketam ni pun dia ejen pembersih juga, dia akan makan apa saja yang ada dekat dalam akuarium tu guys. Sebab tu saya ambil dia. So inilah kita punya hasil hasil tangkapan kita pada hari ni guys. Okey. Okey korang, itulah dia. Kita dapat beberapa spesies ikan hari ni dekat sekitar Sungai Bukit Wang ni. Okey, alhamdulillah bolehlah, walaupun tak banyak sebab saya pun tak merancang nak tangkap banyak sebab kita sekadar sau ikan kan. Berapa banyak kita nak sangat kan, sebab kita pun lebih pada nak bela. Yang kita tak nak kita lepas balik. Macam tu lah. Okey korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Yang kembali menonton, terima kasih sebab support YouTube channel Cik Man Rock TV. Dah penat ni kadang kita cakap pun tersasul lah, biasalah tu. Okey guys, jumpa lagi dalam video Jom Sau Ikan yang akan datang. Bye.